Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Afiana binti Mustaqim dari SMK Kota Kuala Muda, kod sekolah KEA 3107. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang satu misi penting pendidikan kita, iaitu melahirkan murid sejahtera demi memacu masa depan negara kita. Fokus utama yang wajib kita fahami ialah beradab, di mana kita membentuk kemuliaan sahsiah dan ketinggian akhlak sebagai cerminan pribadi yang luhur. Seterusnya, nilai ini diperkukuhkan lagi dengan sifat berilmu, iaitu komitmen kita untuk terus meneroka dan menguasai pelbagai khazanah pengetahuan terkini. Sisi lain yang tidak kurang pentingnya ialah berkemahiran, yang menuntut kita agar sentiasa pangkas menyelesaikan masalah serta bijak mengemudi arus teknologi digital. Malah, kita juga perlu mempersiapkan diri agar berdaya tahan, iaitu memiliki kekuatan minda dan fizikal yang kental dalam mendepani apa jua badai cabaran. Kemuncaknya, pembentukan ini disempurnakan dengan sifat berkeyakinan yang memupuk keberanian dalam diri untuk bersuara dan membuat keputusan dengan tegas serta positif. Apabila kelima-lima ciri ini sebati dalam diri kita, impaknya amat luar biasa kepada seluruh warga sekolah. Budaya sekolah akan menjadi lebih positif, harmoni dan melahirkan komuniti yang saling menghormati. Oleh itu, mari kita bersama-sama mengamalkan 5 ciri murid sejahtera ini demi memacu kegemilangan sekolah kita. Sekian, terima kasih.